beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam menjalankan sembahyang. Cara untuk kita mencapai kejayaan itu adalah dengan menunaikan solat. Kita pun tahu juga bahawa solat merupakan amalan wa ta'ala akhirnya insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala yang kekal abadi insyaAllah. Tidak ada dunia ini hanyalah permainan orang yang memerlukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menjadi keras kerana terlalu sibuk mengejar kekayaan dunia. Jadi mungkin dengan cara itu hati kita menjadi tenang dan kurang rasa susah hati. Di antara kelebihan kita dengan hadis Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Imam Tirmizi yang jadi dengan bersedekah kita dapat mengampunkan Allah Ta'ala. Salah menyiapkan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan. Jangan kita bersedekah kerana sedikitnya sedekah kita, kerana